Assalamualaikum guys. Sesi belajar melabur saham di Bursa Malaysia dengan cara yang selamat bersama FY. Pemenang 7 anugerah Bursa Malaysia, top performing randomizer di Kenanga. So tuan-tuan dan puan, kita dia bukan semua saham-saham IPO kalau cantik macam mana pun kan, kalau listing dia akan naik So untuk tahun 2025 ni kan, semenjak pengumuman tarif Trump tu kan, banyak agak saham-saham IPO yang terganggu lah kenaikan dia. Jadi data-data yang FY ada pun distorted lah kan, data-data pun dah tak betul lah. FY pun susah nak menyangkakan saham mana yang naik kan. Itu masalah dia. Jadi nak jadikan cerita, baru-baru ni kan pada bulan 9 dan bulan 10 kan, saham-saham THMI, Ciding dan Insight Analytics kan, naik kan pada hari penyenaraian dia kan. Tapi kemudiannya keesokan hari selepas Insight Analytics tu kan, IAB disenaraikan, iaitu pada 27 bulan 10 itu kan, pada 28 bulan 10, satu syarikat nama dia syarikat Power Techniques kan, syarikat tu kecil je, harga saham 35 sen. Ace Market jauh lebih kecil kan, daripada saham IAB tu kan, tapi dia dibuka tinggi sikit, lepas tu dia terus ke bawah sehingga hari ini dia masih ke bawah kan. So siapa yang beli saham tu menghadapi masalah lah kan. So kenapa benda tu terjadi? Kemudian beberapa hari selepas tu kan, pada 12 bulan 11 kan, saham IPO Famira pula disenaraikan. Pun sama juga, walaupun saham tu kecil kan, dia tak menarik juga kan. Saham yang Power Techniques tu, bank penasihat dia TA Securities, kemudian Famira tu M Plus kan, kemudian PMW, CAF. Tiga-tiga saham ni, Power Techniques harga 35 sen, Famira harga 25 sen, dengan PMW harga 34 sen, didn't fare well dalam market kan. So kenapa jadi pada pandangan FY senang je sebenarnya. Saham tu selalunya kalau dia nak naik kan, dia mesti ada itulah, ada geng-geng market maker kat belakang tu kan. So selalunya kalau FY nak tengok lah kan, kalau saham tu ada offer for sale kan, jadi saham-saham offer for sale ni lah yang digunakan untuk duit-duit daripada offer for sale ni lah yang akan digunakan untuk menahan harga saham tersebut kan. Tapi dalam kes ni, kalau saham tu tak ada market maker kan, dia boleh jatuh ke bawah lah kan. Jadi kenalah buat keputusan sama ada nak menjual untuk cut loss atau untuk simpan lama kan. Tapi senang cerita macam ni lah, macam saya dah terangkan. Kalau tak ada yang bagi fair value banyak-banyak tu kan, so hati-hatilah Itu yang saya nampak sekarang ni. Itu je. Assalamualaikum. Bye.